Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okay, so hari ni coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak tukar kita punya Facebook personal kepada page. Okay, so kita tak perlu nak buat page baru. Kita just turn kita punya Facebook biasa kepada page. Okay, so macam mana adalah korang kena pergi ke korang punya profile. Just tekan je gambar ni. Okay, next adalah korang tekan titik 3 ni. Okay, tekan titik 3 ni. Dan dekat bawah ni korang akan nampak turn on professional mode. Okay, so korang tekan. Lepas tu korang tekan turn on. Okay, tekan turn on. Lepas tu follow je step by step yang dia berikan. Okay, so tekan next. Tekan je. Okay, so yang ni kan tekan public tekan public. Okay, so tekan next. Lepas tu tekan je confirm. Okay, so dekat sini tekan next. Kat sini pun tekan next. Yang ni kan korang nak next ke korang nak skip. Kalau coach skip je. Okay, so dah siap. Okay, so kat sini dah siap. Ini adalah task-task dia lah. Dia ada weekly challenge. So korang respon lah. Tengoklah dia punya task ni dapat bantu naikkan korang punya page lah. Kalau korang buat maksudnya korang nak naikkan lah page tu. Okay, so back. So dekat sini dah back. So kat sini korang refresh. Nampak tak? Dah bertukar kepada follower dan following. Macam tu. Okay, yang tadi kan friends kan. So ini adalah follower dan following. So maksudnya korang dah bertukar kepada page. So itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan tolong tanya. Okay, kalau korang ada leader, tanya leader korang. Kalau korang direct coach, tanya coach. Okay, so kalau korang adalah anak-anak team coach, anak keturunan team coach, boleh sahaja contact coach dan tanya. Okay, so itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.